Hai, okay guys, hari ni Mami nak pergi dekat KFC. So kita nak beli beberapa set dinner plate. Tapi kita nak beli KFC sikit lah. Kita nak bagi saudara-saudara kita hari ni. Jom. Okay, jom. Okay, kita dah sampai. Lepas tu kita nak beli yang ni satu family bucket, satu egg tukai. Lepas tu kita nak beli combo yang ni satu. Lepas tu dah apa? Okey, kita nak bayar. Nak bayar kat mana ni? 391. Kita nak bayar dulu. Terima kasih. Okey, sesi menunggu. Kita menunggu. Siap. Kita menunggu. Kita tunggu siap. Siap. Tak cukup. Kita kena order lagi satu. Tak cukup. Sekejap, nak kena order lagi satu. Kita nak order lagi satu, tak cukup. So kita nak tambah family bucket satu lagi. Sebabnya kita dah tersyashol 5 pieces combo, kita ambil 5 pieces combo. Okay, add to cart. Terus 5 order. Okay, pay now. Scanning and pay counter. Kenapa pay counter ni? Sebabnya kita I'm so lucky today sebabnya tak ramai orang. Patutnya pukul 6 tadi dah kena pergi. Kita dekat sini 6.30 boteh. Hege nak beratur. Kan? Kita tunggu. Extra deh. Berapa? 5? Extra plastik 5? Sorry. Hara dengan menangis lagi. Time ni dah azan guys. Ya Allah, kelang kelibut. Mami punya suap mi pun dah bising. Tak apalah. Okay, apa-apa pun kita dah selamat hantar makanan. Okay, terima kasih for watching. Dan jangan lupa you all subscribe dan tekan notification ting 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 ting. Bye.